Segala hormat dan salam bahagia, salam kita Selangor maju bersama. Selamat datang ke arena MBSJ untuk aksi suku akhir FS Women Super League MBPJ dan juga KL Spice Girls yang akan membuat perhitungan dalam perebutan slot kepusingan separuh akhir. Pastinya 70 minit perlawanan yang cukup mendebarkan untuk sama-sama kita menjadi saksi akan pertarungan pada malam ini. Akan masuk para pemain dan juga barisan pengadil, juga pegawai pelayanan. Pastinya menjadikan mereka 8 pasukan terbaik ketika ini. Dan itu dia tiupan whistle untuk babak pertama di saingan suku akhir Women Super League 2026 antara MBPJ FC menentang KL Spice Girl. Eva Oliviani, satu antara rintang cuba dilakukan. Berjaya untuk mendapatkan Farah Waidah. Satu set untuk Siti Asnida. Jaringan pertama, percubaan di luar kotak penalti daripada Siti Asnida untuk jaringan pembukaan daripada MBPJ seawal minit ke-10 ini. Berjaya untuk menewaskan Michelle Olivia yang satu kedudukan yang cukup sukar dalam keadaan sukar untuk lepas bola itu. Jaringan yang cukup cantik dilakukan oleh pemain MBPJ. Tekanan demi tekanan asalkan betul-betul biar dilancarkan oleh MBPJ sejak minit pertama, akhirnya membuahkan hasil yang amat lumayan. Lihat bagaimana gol ini tercipta yang berpunca daripada kegagalan barisan pertahanan Spice Girl untuk mengeluarkan bola dari zon bahaya. Akibat ruang ketika ini untuk Spice Girls. Apakah jaringan penyamaan boleh dihasilkan? Dan satu percubaan dilepaskan. Kita melihat Azhar Harniza berupaya juga untuk melepaskan satu rembatan, tetapi mujur Zawan Indonesia lebih bersedia di gawang gol beliau. Tampak ada kecederaan yang dialami oleh Zawan Indonesia. Itu dia peluang keemasan untuk KL Spice Girl, namun tidak digunakan sebaik mungkin dengan asakan yang betul-betul diberikan oleh barisan pertahanan MBPJ FC tidakkan cubaan tersebut. Cuba untuk melakukan penguasaan bola, bukan pilihan daripada rakan Asnida yang meminta sekali ini. Satu percubaan dilepaskan oleh Asnida. Kali ini menggegarkan palang gol. Pasukan Spice Girls kadang mengetuk pintu gawang gol Spice Girls. Ini dia peluang yang terbaik untuk MBPJ FC untuk menggandakan kedudukan mereka, tapi agak tersasar sedikit ke atas. Boleh mencetak jaringan penyamaan bagi mengikat kedudukan. Ruang yang terbaik ketika ini untuk Atira Farhana. Satu hantaran tetapi memilih untuk mendapatkan gol. Atira Farhana, super sub boleh saya katakan. Percubaan beliau menghasilkan jaringan untuk membolosi pasukan KL Spice Girl buat kali kedua di dalam perlawanan ketika ini. Sentuhan yang cukup berbisa daripada Atira Farhana. Ini dia satu jaringan yang amat bermakna, tepat pada waktunya dan boleh dianggap sebagai gol yang membunuh impian KL Spice Girl malam ini. Ketika Spice Girl sedang gairah menolak barisan pemain ke hadapan untuk mencari gol penyamaan, MBPJ jadikan gol dengan sangat cantik itu. Terang lolos yang mengelang pertahanan dengan larian dari satu penjudah yang cukup klinikal. Michelle Olivia dan tipu whistle panjang daripada pengadil untuk memutamatkan perlawanan pada malam ini dengan kesan penuh MBPJ 2 KL Spice Girl 0. Sekaligus MBPJ mara ke pusingan separuh akhir FS Women Super League 2026. Mereka akan berdepan Velocity FC Setia Alam di peringkat separuh akhir yang dijadualkan pada 16 Jun 2026.
Apapun tahniah, syabas dan terima kasih kepada kedua pasukan yang menampilkan aksi terpuji dalam perlawanan suka akhir pada malam ini. Sekian, terima kasih. FS Women's Super League 2026. This is our time.